Tuan-tuan, saya dengar cerita ni, kita dengar cerita ni, kan tak berapa kena. Kita belajar matematik, tuan-tuan. Sesuatu yang ditolak, mesti akan berkurang. Member ni 5 dirham tak cukup. Kalau 3 dirham, lagilah tak cukup. Tapi kenapa masa 3 dirham, dia kata kat Imam Syafi'i, cukup mam. Tapi aku tak faham kenapa cukup. Dan ini jawapan Imam Syafi'i yang saya nak tinggalkan buat tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh fikir-fikir, naik motor nak balik, nanti sambung kerja kan, boleh fikir-fikirkan. Kata Imam Syafi'i, wahai pemuda, sebenarnya aku pernah tengok cara kau kerja. Cara kau uruskan stok, cara kau berurusan dengan klien, cara kau bekerja dekat tempat kerja kau, sebenarnya kau tidak layak untuk dibayar dengan gaji ataupun upah 5 dirham. Sekarang berapa kau punya gaji? 3 dirham. Kenapa kau rasa cukup? Kerana sebenarnya nilai kerja kau selama ni bukan 5 dirham, tapi 3 dirham. Yang 5 dirham kau dapat tu, 2 dirham tu bukan milik kau. Dan disebabkan kau ambil sesuatu yang bukan milik kau, Tuhan telah menarik kecukupan dan keberkatan dalam kehidupan kau. Soalan saya, yang saya nak kita sama-sama fikir-fikirkan. Tuan-tuan, kalau gaji kita sekarang ni, contohlah tuan-tuan, contohlah 8,000 gaji. Soalan saya, nilai kerja kita 8,000 juga ke? Kalau lebih, cakap tak tengok orang dah ini. Kalau lebih, mantap. Kalau kurang, itu yang kena risau. Kerana bila kurang, contohlah gaji kita 8,000, tapi nilai kerja kita 6,000. Jadi 2,000 tu yang kita ambil dekat bank account tu, dia tetap akan masuk. Dia tak ada tiba-tiba macam masuk 8, tolak 2. Apa tolak 2? Malaikat Jibril dah ambil. Dia tetap dapat 8,000. Tapi tuan-tuan kena ingat, Tuhan, kalau kita gaji 8,000, nilai kerja kita 6,000, maka Tuhan akan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Dengan pelbagai cara.